Kita sambung bicara kita dalam akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 160, betul? Betul? Betul ke tak ni? Lama terkorban habis ya. Okey, kita mula satu perenggan. Putri Khabbab bin Al-Arat. Ya. Bawa sikit. Okey. Para sahabat. Para sahabat adalah murid-murid yang cerdas, patuh dan taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita menyambung bicara dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menariknya kita baru saja selesai ibadah korban ya. Dan ibadah korban ini saya nak sentuh sikit sebelum kita sentuh kepada topik kita pada pagi ini. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan an'am ya. An'am ini adalah haiwan ternak yang berkaki 4. Ya, haiwan ternak yang berkaki 4. Jadi ayam, itik, burung merpati ke, ini termasuk dan ternakan juga ya. Kita di Malaysia ni burung merpati lepas bebas begitu, tapi di negara-negara Arab saya lihat burung merpati ni termasuk dalam makanan ternakan juga ya. Jadi itu tidak termasuk an'am ya. Dan an'am tu pula menjadi syarat kepada korban ya. Maknanya kita nak korban, walaupun banyak ayam, itik mana pun ya, dia tidak menjadi haiwan korban ya. Haiwan korban hanya dalam kalangan an'am. Jadi an'am ini apa dia? Unta. Kita mulakan dengan unta. Sebab apa unta? Sebabnya yang Allah Ta'ala sebut fasalli li rabbik, fasalli li rabbik kan, maka solatlah kepada Tuhanmu. Wanhar kan, wanhar. Okey. Jadi fasalli li rabbika wanhar maknanya solat Aidul Adha, lepas tu sembelihlah. Sembelih tu ada dua kaedah sembelihan dalam Islam. Satu kaedah nahar, satu lagi kaedah berat lagu ni. Duk makan sembelihan berpuluh tahun tak tahu cara ni. Satu lagi zibhun ataupun zabih ya. Nahar ataupun zabih. Itu kaedah sembelih tu kena tahu ni. Tanya abang haji kita lah kan. Dia tahu tak cara zabih macam mana, cara nahar macam mana. Cara nahar ni sembelih sambil haiwan itu berdiri. Zabih pula dibaringkan. Dibaringkan ya. Jadi apa ni, unta satu-satunya haiwan yang disembelih secara nahar ya, berdiri. Diikat kaki depan kirinya, kemudian dicucuk sahaja di bawah tengkuknya itu ya. Sudah dia unta ni dia special sikit sebab dia merih dengan halkun itu duduk segaris je. Jadi tak perlu sampai nak kita buat macam kita sembelih lembu ke apa kan. Dia cuk je. Tengok dalam YouTube ya. Tengok YouTube. Itu nahar namanya. Jadi satu-satunya haiwan yang disembelih secara nahar adalah unta. Lain daripada itu kambing, lembu, biri-biri, kibas, kerbau ya, hatta kuda sekalipun ya, disembelih secara dibaringkan ya. Jadi dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, pensyariatan korban itu
Allah Ta'ala sebut nahar. Nahar Allah Ta'ala tak sebut wazbah, kan? Jadi itulah nak tunjuknya bahawa korban yang paling orang kata pun tinggilah nilainya itu, dan memang harganya paling mahal pun adalah apa? Unta, kan? Baik. Sekarang ini dalam banyak-banyak ayat yang menyentuh tentang korban tadi, ada lagi ayat yang Allah Ta'ala tak sentuh pasal korban, tapi cerita pasal An'am tu. Nampak dia punya circle dia. Dia punya apa? Circle ke cycle dia. Maknanya cycle dia lah, kan? Maknanya nak korban, kena korban dengan An'am. Jadi sekarang ni banyak bicara tentang An'am itu, bahkan surah namanya Suratul An'am pun tentang haiwan yang boleh dijadikan korban tadi, ya. Termasuk dalam Suratul Nahl. Nahl ni apa? Nahli, bukan nahar. Ni nahl pula. Apa maksud nahl? Surah An-Nahli ataupun An-Nahlu lah kalau baca dia saja. Apa maksud dia? Lebah. Dalam surah Lebah pun Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan An'am. Ada juga sebut dengan An'am juga. Jadi kita pun sebenarnya boleh ambil, bahkan mesti ambil pengajaran dari situ untuk dikaitkan dengan apa itu? Korban kita baru-baru ini, ya. Jangan ingat habis dah korban, topik korban, topik lain pula. Sebenarnya tak habis bicara tau dalam topik Islam ni, ya. Bahkan dia kena selalu bicarakan. Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Idah fi Manasikil Haji wal Umrah ni, ya, dia letakkan supaya bicara pasal haji ni bukan hanya dekat nak pergi haji, kan? Sebaliknya jadi macam bicara solat, zakat, apa itu puasa juga. Sebab itu kan rukun Islam yang kelima. Cuma tinggal lagi bukannya selalu pergi umrah, bukannya selalu pergi haji. Kita ni tak apalah, nanti dekat ni giliran haji 2040 kata, nantilah 2040 kita belajar lah. Bukan begitu, kan? Sepatutnya sama lah juga bila korban dah lepas tu semua tak ada apa, daging pun dah habis, dia kata dia, kan? Bukan soal itu, soal nak bagi faham supaya kita bersiap sedia, ya. Jadi bulan depan bulan Muharram, kita cuba amalkan, dan alhamdulillah saya amalkan, ya. Tabung korban itu kita mula bulan Muharram. Maknanya kita ready untuk korban. Walaupun korban tu bulan 12, bulan Zulhijjah, kan? Tapi kita dah mula menabung. Dan insya-Allah lah setakat ni lah, kan, pendapatan setakat ni pun tak ada lah sampai ke tahap bila gaji bulan Zulkaidah nanti tu, ya, kalau cabut 700-800 tu maknanya orang kata apa, insya-Allah mampulah. Tapi kita tak nak cara tu. Kita nak cara bersedia dari awal. So kalaulah targetnya lembu tadi tu sebahagian 800, kita dah boleh masuk ke RM80 setiap bulan. Ini sebenarnya tanda kita bersedia untuk beribadah. Sebab tu saya tetap nak bicara tentang korban ni walaupun dah lepas. Gitu, ya. Jadi balik kepada cerita kita tadi, nak korban kena guna An'am. Tak boleh guna selain An'am. Walaupun dia ada ladang rusa, 1000 ekor rusa katakan, dia tetap tak termasuk dalam An'am rusa ni, ya. Sebab rusa ni dia tetap termasuk dalam saidi, iaitu buruan, ya, haiwan buruan. Jadi yang bolehnya ada An'am yang biasa, lumrah di mana-mana pun, lembu, kerbau, kambing. Siapa korban kerbau kat sini ada? Ada tak? Daging kerbau ni, kalau siapa-siapa rasa lekat nak makan, jangan makan pizza lah. Kat Sabah tahu sebab apa saya kata gitu. Kalau siapa rasa segan nak makan daging kerbau kerana rupanya macam tu, so jangan makan pizza. Ni tak, pizza tu tarik. Yang tarik berjela-jela tu apa dia? Cheese apa? Kerbau. Itu mozzarella tu dibuat daripada susu kerbau tau. Itulah. Ada satu ketika, ni sahabat kita jugalah, adik saya, dia kahwin dekat-dekat. Nombor 2 dengan nombor 3 tu kahwin selang 2 minggu je. Rezeki lah. Jadi yang nombor 3 tu
ayah tempah daging lembu habis. So, kerbau. Bawa balik kerbau. Jadi, sedap daging kerbau ni. Segar, dah, lembut. Sebenarnya kerbau lebih lembut daripada lembu sebenarnya. Urat kasar tapi dia lembut. Betul. Jadi, adalah sahabat kita dari sini pergi ke kampung saya lah, semata-mata meraihkan keluarga saya. Sedap daging, kata dia. Saya terlepas cakap, daging kerbau, lembu habis. Dia pun tak break selalu. Allah menyesal beritahu. Walau dia puji dah sedap tu. Jadi jangan tengok rupa. Don't judge a book by its cover. Itu dia. Okey, baik. Balik pada cerita kita. Okey. Sekarang ni, saya nak ajar, bukan nak ajar, na'udzubillah, tak nak mengajar, nak mencadangkan. Gitu ya. Untuk kita merasai satu korban yang benar-benar istimewa dalam diri kita. Kutip semua ayat yang Allah bicara tentang An'am. Boleh? Ayat Quran tadi, jangan hanya dalam suratul An'am saja. Tapi sebaliknya dalam ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala bicara tentang An'am. Ya. Maka di situ kita lebih memahami kenapa aku perlu berkorban dan matlamat aku korban aku tahun ini apa hasilnya. InsyaAllah kita realisasikan pada 1448 Hijrah ni tadi. Ya. Termasuk tabung korban itu bukan tak mampu. Mau tak mampu Jusai kan. Itu dia. Jusai. Kalau sekadar nak seekor lembu digaji pada bulan korban tu pun gitu je kan. Tapi tak. Kita nak kumpul juga tabung korban. Kan? Contohlah tu. Ya. Itu semangat yang saya nak sedutkan di sini, nak kongsikan di sini, yang kita nak ambil pengajaran. Salah satu ayat, tu dia. Salah satu ayat pasal An'am ini, rupa-rupanya ada dalam surah An-Nahli, surah Lebah. Ayat 66 daripada surah An-Nahli. Kebetulannya surah An-Nahli itu bilangannya 16. Banyak 6 dekat sini. Surah An-Nahli, surah yang ke-6, 16. Ayat yang ke-66. Jadi 1666 kan. Itu dia. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Saya sekarang berhenti sekerat-sekerat itu. Wa inna lakum, dan sesungguhnya, inna kan sesungguhnya kan, lakum kepada kamu, fil an'am, dalam haiwan-haiwan ternak itu la'ibrah. Kalaulah seperti mana saya dah selalu sebut, inna, lepas tu perkataan berikutnya Allah Ta'ala letak lam. Ini maknanya sumpah berganda kan. Ya, maknanya demi sesungguhnya. Gitu ya. Jadi la ibrah. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak sebut lam kat situ, wa innalakum fil an'ami ibrah, ya, maknanya ayat itu tidak sekuat seperti ada huruf lam, la ibrah tadi. Dan lam ini dia akan gandengan dia dengan inna dekat permulaan ayat tadi, ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Makna kata dalam haiwan ternak yang ada depan kamu ni, sama ada kamu beli ke, sama ada kamu hanya merasai dagingnya saja ke, ataupun kamu ternak sendiri. Kan? Ada orang baru ni dia sewa kandang, sewa padang, ya, untuk import daging-daging berleseh lah kan, untuk korban sampai 1000 ekor. Masya Allah. Jadi kamu hadap 1000 ekor lembu yang ada depan kamu ni, la ibrah, demi sesungguhnya ada pengajaran, ada takbir ataupun pengajaran lah, ibrah ni tadi. Nusqikum mimma fi butunihi. Allah Ta'ala tiba-tiba terus bicara ke dalam ayat ini, kami beri kamu minum, ya, daripada perutnya, daripada apa yang terbit daripada perutnya, mim baini farsin wa damin, ya, daripada hampas makanan ataupun najis, ya, dan juga darah. Cuba perhati betul-betul. Lembu makan rumput, ya, dikisar dalam ususnya sampai jadi hampas, sampai keluar najis.
Dan lembu sudah pasti ada darah, kan? Berdarah, najis, darah lagi. Tapi cuba kamu fikir, macam mana yang Allah Ta'ala boleh keluarkan dari antara dua ni, darah dan najis ini dan hampas ini, labanan khalisa. Tiba-tiba susu yang bersih, yang mudah diminum. Labanan khalisa. Kita perah saja dari lembu, dari kambing tadi, ya, tadah sampai boleh kita minum. Soal tak boleh saya kena rebus dulu, kena masak tu, itu bab lain. Sekarang ni yang keluar dari perut lembu tu, ya, susu tadi tu boleh minum terus. Bersih. Pernah saya mengembara di padang pasir Sinai, penuh kambing ni, tengok depan mata dia, baby dia lah, baru boleh berjalan. Dia perah begitu saja daripada perut kambing tu kan, daripada titik kambing tu, terus bagi minum dekat baby dia. Minum kau ni, tubuh tu kan. Orang kata apa, ni berkatang ni, walaupun umur baru setahun lebih, baru boleh berjalan. Kata patut sihat pun kan. Badui kan. Badui. Tapi saya ni jenis suka mencuba. Tapi nak cuba pun, saya kata boleh saya basuh dulu. Saya basuh, saya bilas puas hati tu, perah. Kononnya nak belajar perah daripada dia. Perahlah juga kambing. Boleh setengah gelas saya minum. Minum tu kan tentang sendawa satu hari tu bawang kambing kan. Tapi boleh minum. Maknanya sebab Allah Ta'ala sebut labanan khalisa. Baik. Kemudian sa'iran lisyaribin, yang memberi rasa sedap kepada peminumnya. Jadi bila kita minum susu ni, insya-Allah segar, sehat, ada makanan, salah satu daripada makanan yang padat dengan khasiat selain pada madu dan juga susu, dua ni lah. Kita beramal dengan dua ni, memang dua-dua ni akan sa'iran lisyaribin. Baik, mari kita buat kajian sikit kepada ayat ni. Labanan maksud apa? Susu. Baik, susu ni ada dua jenis. Susu segar dan susu yang telah dipasteuriskan ataupun susu yogurt tadi. Ya, laban ni susu yogurt. Kalau pergi ke Mekah tu jangan tersalah beli kotak hijau. Kan? Kalau beli kotak hijau memang masam. Lepas tu mula nak pergi hantar balik ke kedai tu, susu basi kata dia. Walhal dia memang masam, laban ya. Memang masam. Jadi belilah halib, ya. Halib ni susu segar yang memang belum diproses, susu segar. Paling-paling pun dia hanya masak begitulah. Tapi kalau laban, maknanya dia telah melalui proses pengawetan. Sebenarnya susu, kalau kita dah labankan dia, dah jadi yogurtkan dia, dah jadi masamkan dia tu, dia tahan. Tak sampai bimbang. Dia tak akan basi, dia tak akan busuk sebenarnya, ya. Habis-habis dia busuk, dia jadi apa? Dia jadi keju pula. Masya Allah, inilah susu. Jadi bila Allah Ta'ala sebut labanan dekat ayat ini, maknanya daripada lembut perut an'am ini, kita boleh keluarkan minuman susu tadi yang segar dan juga yang boleh diproses, yang boleh diawet dan boleh disimpan lama. Allah Ta'ala suruh fikir dekat situ. Allah Ta'ala suruh fikir dekat situ, apa pemikirannya? Cuba balik ni kaji. Apa dia agaknya? Cuba baca tafsir Azhar ke, oleh Buya Hamka ke dan sebagainya. Mungkin juga di internet pun sekarang ni banyak dah orang terjemahan tafsir. Cuba baca. Sebab Allah Ta'ala sebut dekat sini, la ibrah, sesungguhnya ada pengajaran. Paling tidak Allah Ta'ala suruh kita fikir dekat sini, bagaimana daripada perut an'am ini yang dalamnya tu hampas, najis dan darah, terbit susu yang bersih, suci dan mudah diminum, serta boleh diawet pula, khasiat pula. Sa'iran tu maknanya berkhasiat lah di sini, ya. Gitu. Dan satu lagi yang kita nampak nak kaitkan dengan korban dekat sini, ya, bahawa dalam an'am itu ada sifat-sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Ambil daripada labanan khalisa. Khalas, tahu khalas? Ada lagi khalas, kita bercakap Arab lah. Khalas tu sambil tangan pun buat gini, makna tak ada dah, habis licin lah kan.
Khalas, ikhlas, suratul ikhlas, ikhlas tadi tu, khalisa, ini semua daripada akar kata yang sama. Jadi bila sebut labanan khalisa dekat sini, dia sebenarnya menimbulkan satu keikhlasan dalam perhubungan kita dengan an'am ni tadi. Sama ada kita memelihara dia, ya. Contohlah, ada tak orang yang ungkit kepada kambing dia, ya. Kambing ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa tidak ada seorang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan tidak memelihara kambing. Termasuk aku sendiri pun memelihara kambing juga. Ya. Dan rupa-rupanya memelihara kambing di kota Mekah pada masa itu, lumayan upahnya. Lumayan. Sehingga kan saya baru terbaca hadis berkenaan dengan upah Nabi dalam memelihara kambing itu. Nabi sebut, aku memelihara kambing orang-orang Mekah seawal umur 8 tahun gitu, dengan upahnya beberapa karat emas. Qarariton zahab. Karat emas ni, emas 999 tu, dia gotel lah, kata Kelantan. Rebut gotel semua cerita. Payah nak cari kata tak? Macam maksud getel punya juga kan. Sebesar biji gandum, biji jagung. Itu namanya satu karat. Satu kirat emas. Mana lumayan upah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kambing. Itulah Nabi menjaga kambing dari kecil lagi untuk menanggung keluarganya, ya, termasuk keluarga Abu Talib yang begitu besar. Itu ni tadi, ya. Jadi sekarang ni orang jaga kambing, jaga an'am ini, cuba tengok, dia cari rumput, kalau tak ada beli rumput, contoh kan. Dia ataupun dia memotong rumput sendiri bagi makan ke kambing. Tapi kambing ni memang sifatnya begitu. Sifatnya tu memang degil kan. Jadi ada tak orang yang jaga kambing macam tu, bila dia dapat tangkap kambing dia terlepas lari tu, dia sepak, dia terajang, dia tak padan aku bagi makan apa, kalau lari juga. Ada dia cakap gitu tak? Tak ada. Sebab apa agaknya? Sebab memang dia ada hubungan antara an'am dengan penjaganya tadi tu, yang dia memang nak jaga, ikhlas dia nak jaga sebenarnya kat situ kan. Sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan setiap Nabi menjaga kambing. Berkait dengan an'am tadi, tiba-tiba, ya, tibalah seruannya 10 Zulhijjah, ya, tuntutan untuk berkorban, dan dikorbankan haiwan ini tadi yang telah dijaga, dibeli ke apa sebagainya, dengan ikhlas dekat situ kan. Ikhlas untuk dimanfaatkan dagingnya kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi banyak benda yang kita boleh fikir, yang kita boleh renung dalam imbrah sebuah korban. Ya. Jadi insya-Allah bermula 2 minggu lagi ni, 10 hari lagi ni, ya. Hari ni dah 23 sebenarnya, seminggu lagi. Seminggu lagi masuklah tahun baru, kita dah mula menabung dah mula menghayati ibadah korban kita ni tadi, ya. Itu yang saya maksudkan daripada bicara tentang an'am, dan itu baru sebahagian, sedangkan banyak lagi bahagian tentang an'am ni tadi, ya. Wallahu alam. Okey. Ada nak tanya pasal korban lagi? Walaupun dah habis dah. Okey. Okey, tak ada tanya, ya. Kita sambung bicara kita dalam akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 160, betul? Betul. Betul ke tak ni? Lama terkorban habis, ya. Okey, kita mula satu perenggan. Putri Khabbab bin Al-Arat. Ya. Bawa sikit. Okey. Para sahabat. Para sahabat adalah murid-murid yang cerdas, patuh dan taat. Mereka sangat suka meniru perilaku dan tata cara Rasulullah SAW dalam segala hal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah melalui satu kawasan, yang kawasan tu ada pokok, ya, dan Rasulullah SAW pula menunggang unta bersama-sama dengan Abdullah ni tadi. Tiba di satu tempat, di tempat itu, di padang tu, Rasulullah SAW pun sampai di tempat itu, Rasulullah pun parking unta dia bawah pokok. Ya. Lepas tu Rasulullah pun terjun dari unta dia, pergi ke tengah padang pasir, ya, yang tak ada pokok di berdekatan tu, berjalan kaki gitu lebih kurangnya. Rasulullah pun tengok.
Tengok tu, balik semula ke unta dia, teruskan perjalanan menunggang unta tadi. Jadi Ibnu Abbas ni, sampai ke sudah, bila dia lalu kawasan tu, dia akan parking dekat pokok tu, dia akan terjun dari unta dia, pergi ke kawasan yang Rasulullah tengok tu, tengok. Sampailah sahabat-sahabat Abdullah pada zaman Rasulullah sudah wafat. Abdullah pun sudah dewasa. Tengok apa? Tak tahu tengok apa. Tapi Rasulullah SAW pernah pada satu ketika, masa tu dia budak lagi, naik unta, Rasulullah sampai parking dekat tu, macam tu. Jadi aku pun ikut saja apa Rasulullah buat. Walaupun aku tak tahu apa Rasulullah tengok pada masa tu. Begitu sekali anekdot yang terbaik, ya. Inilah dia, ya. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah ni, buat saja apa Rasulullah buat, tak usah tanya. Sebab itulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Taala sudah iktiraf, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya sekali-kali, melainkan semua yang dia cakap itu telah diwahyukan. Allah telah programkan begini percakapan Rasulullah SAW ini, dan ia ada ibrah, ada manfaat, ada hikmah dan sebagainya. Hatta cara Rasulullah SAW batuk bersin sekalipun, itu semua termasuk dalam yang telah direncanakan oleh wahyu. Ya? Sebab itulah minum sambil berdiri. Duduklah. Kan? Kalau tengok ustaz saya minum sambil berdiri lagi sedap kutuk. Kan? Ustaz tu, tapi minum sambil berdiri. Kan? Walhal Rasulullah SAW pun pernah minum sambil berdiri. Tapi adalah masa dan ketikanya. Minum sambil berjalan tak pernah. Makan sambil berdiri tak pernah. Tapi minum sambil berdiri pernah. Kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya? Jadi dari situ kita fahamlah kenapa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Dan kita sendiri pula, kalau berada dalam keadaan seperti itu, maka sunatlah minum sambil berdiri. Ceritanya macam ni, ceritanya kulit kambing, kulit anak kambing. Setelah dilapah tadi tu, orang Arab akan keringkan sekering-keringnya sehingga kemudian dijahit semula. Dijahit semula kulit kambing itu dan menjadi beg air. Beg air. Dia panggil kirbah, dia panggil. Jadi kirbah ni digantung di muka pintu. Saya pegang botol terbalik ni sebab apa, ya? Sebabnya di bahagian leher kulit anak kambing tadi tu dia akan gantung terbalik macam ni. So apabila nak minum dia akan picit gitu. Lepas tu lepaskan balik picit tu, air pun jadi tertutup balik. Itu sebab tu saya pegang botol terbalik ni sebenarnya. bukan tak sengaja, ya. Boleh bayang. Jadi dia akan ikat ni di anjung pintu rumah masing-masing. So kalau tuan rumah sendiri balik ke ataupun pengembara datang ke, maka dia akan minum sambil picit gitu. Lepas picit dia lepas balik, tertutup balik. Macam mana dia buat tu? Tu kena kaji lagi lah, kan. Okey, satu ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah Ummu Sulaim, iaitu mak Anas bin Malik. Jadi Rasulullah dalam berjalan, panahlah kan berjalan. Sampai tu Assalamualaikum, Rasulullah pun terus menuju ke kirbah tadi. Rasulullah pun minum air tadi tu sambil berdiri lah. Tak adalah siapa ambil ke duduk, tak, sambil berdiri. Gitu, ya. Jadi mak Anas pun kata, aku pun minta izin Rasulullah untuk meluaskan sikit lubang ni, sebab nampak Rasulullah tu macam sulit sikit nak minum air tu. Jadi aku pun tolong, Rasulullah pun sambung minum. Ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi dari situlah dia kata bahawa harus minum sambil berdiri pada ketika tertentu, ketika tubuh tengah panas dan sebagainya. Tapi bila tengok, sebab kita belajar sunnah ni sekerat-sekerat, minum kena duduk. Jadi lepas tu guna pula belajar yang sekerat-sekerat tu untuk kutub pula. Itu masalah. Itu masalah, kan. Belajar tak ada masalah, bagus, belajarlah, kan. Itu dia, ya. Baik. Jadi sahabat ni kesimpulannya suka meniru Rasulullah SAW tanpa tanya, taat, sami'na wa ata'na. Begitu juga para tabi'in, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan mereka dan mereka juga suka ataupun redha dengan segala ketetapan Allah. Ayat radhiyallahu anhum wa radu an itu dia tidak turun di Mekah, dia turun di Madinah. Turun di Madinah pun
hujung-hujung Madinah dah. Sebab apa? Sahabat ini tadi telah diuji oleh Allah Ta'ala dalam era Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah pula 10 tahun bersama-sama Rasulullah SAW. Ya? Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas dengan Rasulullah SAW. Maka sebab itulah Allah redha dengan mereka. Ya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suka membantu penduduk di sebuah desa yang kaum lelakinya sedang pergi berperang atau berniaga. Dia membantu memerahkan susu kambing milik penduduk desa. Semasa menjadi khalifah, dia mendengar seorang wanita berkata, sekarang dia tidak akan memerah susu untuk kita lagi. Ya? Mendengar kata-kata itu, kita selama ni duk dengar cerita pasal Rasulullah suap Yahudi tua makan ni kan. Yahudi tidak pernah Yahudi itu dihalau 100% dari Madinah. Ya, jangan silap faham. Yahudi yang dihalau dari Madinah tu Yahudi pemberontak. Jadi yang tak ada apa-apa, cuma dia dilahirkan sebagai Yahudi, nak macam mana kan? Tu dia, dilahirkan sebagai Yahudi, duduklah situ, tak ada apa. Tapi ada seorang hamba Allah ni, dah tua, buta, tapi oleh kerana dipengaruhi fikirannya tadi tu berkenaan dengan Muhammad ini tidak bagus, tidak baik, dia menyumpah saja kan. Maka dengan itu dia pun teruslah. Nabi tak usik pun dia, sebab dia tak beri kesan pada orang pun. Tapi mulutnya tu boleh tahan lah berkenaan dengan menyakiti Rasulullah SAW maksudnya. Dan Rasulullah tak ada biar. Tapi tiap-tiap pagi jika lalu kat situ, tengok tak makan apa lagi, Rasulullah suap makan. Itu saja yang kita dengar. Tapi sebenarnya dan selepas Rasulullah wafat tu Abu Bakar pula yang menyuapkan kan? Kita dengar yang tu saja. Sebenarnya semasa Abu Bakar jadi khalifah, dia pernah mendengar Rasulullah SAW pergi perah susu, bantu penduduk kampung ni tadi, yang mana pada musim tertentu orang lelaki musafir semuanya. Tinggallah kanak-kanak dan wanita-wanita saja. Rasulullah masuk ke kampung itu, tolong perah, tolong angkut air dan sebagainya, sedangkan dia ni Rasul. Dan dalam masa sama dia juga adalah ketua utama di Madinah, pemimpin lah, nak sebut presiden ke apa ke, itu lain cerita kan. Ada istilah dalam buku sejarah kita masa sekolah menengah dah, menengah awal dulu, Rasulullah sebagai presiden, dia kata tak kena juga. Sebab presiden ni dia undi kan, ni tidak undi. Jadi ketua negara Madinah pergi perah susu, angkut air di telaga dan sebagainya. Jadi apabila Abu Bakar semasa menjadi khalifah, dia raun kampung tu, dia dengar orang kampung tu duk cerita berkenaan dengan tak ada dah orang yang suka bantu kita ketika suami-suami kita bermusafir ya. Sudah wafatlah dia. Rasulullah wafat, Abu Bakar ganti semata-mata kerana apa? Kerana hendak mewarisi kerja-kerja Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga Umar Ibn Khattab. Dia biasa membantu para janda menyediakan air untuk mereka pada malam hari. Suatu malam Talhah bin Ubaidillah melihat Umar masuk ke dalam rumah seorang wanita. Pagi harinya Talhah mengunjungi rumah tersebut dan dia mendapati rumah itu dihuni oleh seorang wanita tua yang buta dan tidak dapat berjalan. Talhah bertanya kepada wanita itu, apa yang dilakukan oleh lelaki yang datang ke rumah ini malam tadi? Ya? Maka wanita itu menjawab, dia sejak dulu memberi saya sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan saya dan melepaskan saya daripada kesulitan yang saya alami. Kan? Tengok khalifah masuk rumah seorang janda, seorang wanita, apa cerita ni kan, pasang cawangan ke apa pula. Itu itu gosip sekarang, bukan zaman tu kan. Zaman tu tengok sangka baik, pergi tanya pada paginya ya. Dan mendengar cerita ini, Talhah berkata pada dirinya sendiri, ibumu tidak mungkin bangga akan dirimu wahai Talhah. Tidak inginkah kamu meneladani tindakan Umar ini? Masya Allah kan. Dia bercakap pada diri dia sendiri pula. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Imam Mujahid berkata, saya pernah menemani Abdullah bin Umar dalam satu perjalanan yang dengan maksud membantunya dan melayaninya, namun dia yang banyak membantu dan melayani saya. Sebab Rasulullah SAW ini ketika bermusafir, dia tidak mahu dilayani, tapi sebaliknya dia pula yang melayani para sahabat yang bersama-sama dengan dia.
Ya, Imam Mujahid tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga tabi'in, mengutus murid-muridnya supaya menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Namun sebelum mereka berangkat, Imamul Hasanul Basri berkata, kalian hendaklah menjemput Sabit Al-Bunani ataupun Al-Banani, ya, dan ajaklah dia ikut serta. Ini sebenarnya latihan daripada guru kepada murid-murid ni, ialah khidmat masyarakat, ya, sebenarnya. Sebab itulah Jepun dah lama amal benda ni, ya, kan. Murid-murid sendiri yang ambil makanan dekat kafeteria, pergi hidang kepada kawan-kawan, esok gilir pula, kemudian tandas dibersihkan sendiri, ya. Kita baru nak buat sikit pun dah bising. Dah mula buat video dah, kan. Perli kita hantar anak suruh ngaji, bukan suruh jadi janitor ke apa, macam-macam. Orang yang sama juga cerita pasal lawatannya ke Jepun 20 tahun dulu yang kagum, tiba-tiba kali ni bila kerajaan nak buat juga benda yang sama, dia pula menentang. Habis tu kau cerita kat aku dulu tu saja nak cerita kau dah sampai Jepun lah, gitu. Bukannya nak ambil pengajaran tu buat mari, tidak, ya. Sebenarnya amalan khidmat masyarakat ini sudah menjadi budaya di dalam pembelajaran Islam, ya. Ini Hasanul Basri ini contoh klasik lah, contoh zaman zaman tabi'in, ya. Baru je saya pun sempat dengan tuan guru ni, ya. Saya sempat dengan tuan guru ni, tapi cuma saya terlalu kecil lah masa dia hidup tu, dan saya hanya belajar dengan murid kepada tuan guru ni saja. Dia cerita berkenaan dengan rutin dia masa belajar di Mekah, ya. Sebab dia meninggal tu saya mungkin darjah 1 masa tu, ya, kan. Lama sangat lah, kan. Jadi ini kiranya zaman dia belajar di Mekah, dia meninggal pun dalam 70 lebih, kan. Maknanya berapa tahun dulu, 100 tahun lah kot dulu. Saya pun dah 50 lebih dah ni sekarang ni, kan. Jadi pagi ni lepas subuh ni tak usah belagak, ya, tak usah belagak nak berzikir panjang ke apa ke sebagai syuruk je dah kena halau ke tuan guru ni supaya pergi bantu orang kampung, orang apa. Masa tu kan Mekah macam mana lagi, kan, angkut air apa ni, sebab nak latih jiwa kemasyarakatan murid-murid dia. Ya, bukannya mengaji agama jadi tok guru apa ni satu tiket untuk dilayan, disanjung sampai ke tahap diraja-rajakan, tidak. Sebenarnya ini budaya dulu sebenarnya, ya. Jadi sebab itu Imam Al-Hasanul Basri 1400 tahun dulu lagilah, ya, rutin macam ni. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, kita jangan cakap saja. Anak-anak kita yang muda remaja ni, yang tak boleh berenggang daripada gadget dan sebagainya ni, hambat dia orang ni mari masjid supaya cuci kawasan masjid, ya. Kita buat satu program khas anak-anak remaja kita ni untuk memberikan khidmat. Kenapa masjid? Sebab pusat masyarakat. Kalau ada pusat masyarakat yang lain, rumah persatuan penduduk ke apa, sama KRT ke, pergi. Barulah anak-anak kita ni bermasyarakat namanya, ya. Gitu. Jadi, ni cerita Hasanul Basri. Jadi, dia hambat anak-anak murid dia supaya pergi beri khidmat masyarakat kepada penduduk-penduduk di Basrah. Mana Basrah ni? Hasan Basri. Tahu sebut Hasan Basri. Ramai kat Malaysia nama Hasan Basri. Ya? Saya ingat ada profesor saja ada 3 yang saya kenal Hasan Basri ni, kan. Tiba-tiba mari seorang sahabat, dia kata, Prof Hasan Basri ke sana. Waalaikumsalam. Dalam kepala duk mikir Hasan Basri mana satu ni, kan? Itu profesor, kan, untuk dia. Jadi kat mana Hasan Basri ni? Dekat Unicel seorang profesor. Dia punya vice chancellor. Hasan Basri ni kat mana? Tahu sebut je. Iraq, Basrah. Tu jadikan Basri. Tu Basrah, orang Basrah. Ya. Hasan Sumbagi, orang Subang. Tu ni. Sama lah tu, ya. Jadi Hasan Basri ni, bayangkan Iraq pada zaman tu pada zaman baru berkembang Islam. Ni nak kaitnya. Macam mana nak jadikan ulama-ulama, anak-anak murid ni, bakal-bakal ulama ni adalah pengembang Islam. Inilah caranya. Hambat murid ni, pergi belah pagi tu, pergi buat kerja
kemasyarakatan. Dan secara tak langsung, dakwah pun berkembang. Jangan ingat, Hasan Basri ini, Basrah pada masa itu 100% Muslim seperti mana Basrah Iraq sekarang. Jangan. Ini baru nak berkembang Islam ini. Ya? Jadi, tiba-tiba dia kata apa? Ajak sama. Kamu pergi ke rumah Sabit Al-Banani, ya, dan ajak sama dia untuk ikut serta. Mereka pun pergilah menemui Sabit dan mengajaknya. Namun Sabit berkata, saya sedang i'tikaf. Mereka memutuskan untuk melaporkan hal itu dahulu kepada Al-Hasan Al-Basri sebelum meneruskan perjalanan. Mendengar cerita murid-muridnya, Al-Hasan Al-Basri pun berkata, katakan kepada dia, wahai A'mash, ya, panggilan manja kepada Sabit Al-Banani, tidak tahukah kamu bahawa langkahmu untuk membantu saudaramu yang Muslim itu lebih baik bagimu daripada haji, yakni setelah haji wajib, haji sunat. Jadi Sabit ni pada masa tu, maaflah saya sedang iktikaf, tak habis lagi ni kan, zikir tu hizib ni dan sebagainya. Hizib ada belakang contohnya kan. Maka Hasan Basri nak ajar kepada Sabit ni supaya keluar. Jadi Sabit ni adalah sebenarnya seorang ulama juga, ya. Bukanlah orang biasa-biasa juga ni. Tapi dia nak beritahu bahawasanya khidmat masyarakat itu lebih mulia daripada sekadar ibadah peribadi. Bukan nak kata rendah martabat iktikaf, tidak. Tapi iktikaf ada masanya, ya. Manakala khidmat masyarakat juga ada masanya. Jadi kita kena bagi-bagi perkara ni tadi. Kemudian murid-murid tersebut pergi kembali menemui Sabit. Setelah mendengar nasihat Hasan Al-Basri yang disampaikan oleh murid-muridnya itu, Sabit pun meninggalkan iktikafnya dan turut serta bersama-sama mereka. Ingat cerita Rasulullah pada masa bulan Ramadan. Ya? Rasulullah SAW ini pada bulan Ramadan disebutkan sebagai bergerak seperti angin kencang. Kenapa? Sebab dia ada appointment dengan Jibril alaihissalam untuk tadarus, dan dalam masa yang sama baginda juga tidak mahu menghampakan permintaan umat baginda yang perlu itu, ini dan sebagainya. Sebab itulah dia bergerak cepat supaya ada sempat untuk sampai menghadap Jibril untuk tadarus Al-Quran tadi. Ini benda yang sama, ya, perkara yang sama yang cuba diterapkan oleh Hasan Al-Basri kepada murid-muridnya, termasuk salah seorang ulama muda, lebih muda daripada Hasan, iaitu Sabit tadi. Bentuk pertolongan kepada orang lain tidak hanya berupa membantu orang lain melakukan sesuatu pekerjaan sahaja. Memberi pertolongan boleh berbentuk bantuan wang untuk orang yang sedang mengalami kesusahan, atau kalau dia termasuk orang terpandang dalam masyarakat, maka bantuannya boleh berupa jasa meminta bantuan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum, ya. Itu Abdul Rahman bin Auf tanpa diminta. Abdul Rahman bin Auf ini dia faham berkenaan dengan hutang, ya, yang membelenggu. Pada masa itu orang-orang Yahudi memang membelenggu orang-orang Yasrib dengan hutang dan juga bunga yang cukup besar. Jadi apabila umat Islam, ya, mereka memeluk Islam ketika Nabi SAW mula-mula sampai di Yasrib ini, dalam proses menukar negara menjadi Al-Madinatul Munawwarah, boleh dikatakan umat Islam Yasrib pada masa itu terbelenggu dengan hutang. Terbelenggu dengan hutang, ya. Jadi apabila mereka nak bercakap lebih sikit, orang Yahudi pun mula celik mata, angkat kening dan sebagainya, takut. Bagaimana nak melepaskan tadi? Maka Abdul Rahman bin Auf tanpa diminta, diberitahu, dia tahu je tanpa orang tu minta tolong dengan dia telah berusaha melunaskan hutang-hutang umat Islam ni tadi dengan wang ringgitnya sendiri. Dan ini orang tak tahu. Dia bergerak malam-malam hari semata-mata untuk membantu sahabat-sahabat yang baru meluk Islam ini bayar hutang, ya. Seperti itu sekali Abdul Rahman bin Auf ni tadi, ya. Dan menjelang tahun kedua Hijrah, selepas perang Badar, itulah yang bermula orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dulu kena halau, kan. Dan pada masa tu mereka ni tadi dah hilang cengkaman ke atas
umat Islam ni tadi dengan menggunakan senjata hutang mereka tadi ni. Ini bahaya, cukup bahaya sebenarnya. Hutang dan juga riba ni tadi. Ya? Itu dia. Baik, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, apabila ada orang meminta sesuatu daripada Rasulullah SAW, baginda berkata di hadapan para sahabat, berilah bantuan, kalian akan diberi pahala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan apa yang diminta oleh Nabi, oleh mulut Nabinya sekehendaknya. Maksudnya, apabila ada orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, hendaklah para sahabat menolongnya. Apabila para sahabat mahu menolong, mereka mendapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menuntun, ataupun menuntun di sini maknanya apa? Memimpin lisan nabinya untuk melantunkan doa sesuai dengan kehendak dan ketetapannya. Okey, dalam peristiwa ini peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, Rasulullah menggalakkan sahabat-sahabat bantu orang yang memerlukan. Dan orang yang memerlukan ini dia akan bersilih ganti. Silih berganti seiring bersilih zaman ni tadi. Maka sebab itu, apabila kita bantu saudara-saudara kita yang memerlukan, mereka juga umat Rasulullah SAW. Dan doa Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat itu yang Rasulullah janji ni tadi, juga sampai dekat kita. Ini adalah syarah ulama berkenaan dengan peristiwa ini. Yang Rasulullah janji, bantu. Memang masa tu Rasulullah tak ada benda nak bagi, tapi di poket-poket sahabat-sahabat yang di hadapan Rasulullah ni ada. Maka tu yang Rasulullah kata, tolong bantu. Dan aku akan doa untuk kalian, dan doa aku akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala akan makbulkan doa tadi. Jadi sebab itu kita pada hari ini, bantulah. Selagi tidak memudaratkan, selagi tidak membahayakan kita dan sebagainya, dan melanggar syarak, bantu. Bantu, lepas tu kita akan dapat ganjaran doa Rasulullah SAW tadi. Okey. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk melakukan kebajikan dan mengusahakan perkara-perkara yang mendukung ke arah wujudnya kebajikan. Dalam hadis ini juga, hadis Abu Musa Asy'ari ini, juga ada anjuran untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan dengan meminta bantuan kepada pihak berkuasa. Contohnya, jiran kita, hidupnya melarat, tertekan dan sebagainya, sampai nak bunuh diri pun ada contohnya kan, dia tertekan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan kepada pihak berkuasa. Contohnya, orang ni dia jenis orang kata apa, jenis tertekan habis lah. Tapi kita tak payahlah nak pandai-pandai counselling sendiri kan. Kita pun tak pernah belajar counselling. Jadi nak buat counselling dengan kata-kata kita, dia lagi bunuh diri. Jadi kita nak bantu macam mana kan, sedangkan kita jiran sebelah rumah dia? Iaitu dengan melaporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ada semua pakar kan. Dalam kalangan polis sendiri pun mereka tak akan langgar bidang kemahiran masing-masing. Kan kalau ada orang nak terjun bangunan kan, dia tidak akan pergi tiba-tiba, sabar, saya juga pernah mengalami keadaan yang sama. Contohnya kan, dia tak akan buat gitu sebab dia tahu dah, dia akan tunggu bantuan psikologis polis untuk mari konsel orang ni, betul tak? Jadi kita pun itu cara kita ni tidak tahu lama dah, tapi nak macam mana kita pun tak reti nak tangan ni. Berat lah lagu tu sebenarnya. Okey, ada satu kejadian benar sebenarnya, kejadian benar ni, jiran lah ni jiran dia ni rumah apartmen tingkat 45 juga, rasa tinggi lah. Jiran dia dah lama dah dengar orang ni dia dah berpisah dengan isteri dia tinggal seorang. Okey, jadi anak isteri dah balik kampung. Jiran dah lama dah dengar orang ni duk cakap seorang. Tapi buat dek je. Kan, mula-mula ingatkan isterinya ada, rupanya isterinya dah berbulan tinggal. Rupanya dia duk bercakap seorang, duk pelepah gerak. Akhirnya semua jadi sedar bila kawan tu terkejut, mati. Ini kejadian benar beberapa tahun lepas kan. Jadi kalaulah jiran ni bertindak awal, beritahu
keluarga, kenal juga keluarga, sanak saudara. Lepas tu beritahu pula kepada pihak JKM ke apa ke dan sebagainya. InsyaAllah dia orang ambil untuk konsel, untuk beri khidmat nasihat dan sebagainya. Tapi dah terjun, barulah nak bercerita. Oh, saya dah lama juga dengar dia bercakap soal apa guna tu kan. Tak payahlah cerita dah kan. Orang tu dah terjun, dah innalillah dah pun kan. Itu dia. Ini orang nak bercakap awal. Beritahu pesan peranan kita, ambil peduli tentang masyarakat kita ni. Baik, huraian daripada Ibnu Hajar lagi. Tidak semua orang mempunyai akses ataupun mampu kepada pihak berkuasa, dan tidak semua orang mampu mengungkapkan keperluan-keperluannya di hadapan pihak berkuasa. Oleh kerana itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat batasan dengan umatnya supaya mereka boleh mengadukan kesusahan-kesusahan mereka. Ini huraian Fathul Bari terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Sikap dan perilaku di atas akan membawa seseorang ke syurga dengan syarat hatinya dipenuhi dengan keimanan dan keislaman, kerana kedua-dua perkara ini adalah syarat kejayaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Panjang bicara bab ini, sebab ini antara bab yang terpanjang lah, iaitu dia rangkum akhlak-akhlak mulia dalam satu bab tanpa topik khusus. Dan nanti akan masuk juga, termasuk dalam bab ini membaca Al-Quran, itu juga akhlak mulia dan sebagainya. InsyaAllah kita tangguh setakat itu dulu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghitung amalan kita pada hari ini sebagai amalan yang diberkati serta dipayungi oleh para malaikat. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.